Pernah tak anda rasa macam lemas dalam lautan maklumat kan? Terlalu banyak benda berlaku serentak. Okey, hari ini kita akan guna satu konsep yang simple gila, iaitu prinsip penapis untuk cuba cari kejelasan dalam dunia yang bising ni. Jom kita mula. Okey, jom kita tengok gambar ni. Ambil masa sekejap, renungkan. Apa sebenarnya yang kita tengah lihat ni? Imej yang keruh ni, inilah persoalan pertama kita. Anggap je macam satu teka-teki. Apa agaknya yang tersembunyi di sebalik semua kekeruhan ni? Jom kita siasat sama-sama. Okey, sekali pandang, apa yang kita nampak? Air yang keruh kan? Penuh dengan macam-macam zarah yang terapung-apung. Semuanya nampak kabur. Tak menentu, langsung tak jelas. Nah, sekarang soalan yang lagi menarik. Apa pula yang kita tak nampak? Apa sebenarnya benda-benda yang mencemarkan air tu? Dan mana perginya keadaan jernih yang sepatutnya ada tu? Dan inilah soalan paling penting. Kenapa semua ni penting sangat? Sebabnya mudah je. Bila kita tak boleh nampak dengan jelas, tak kisahlah dalam air ke atau dalam hidup kita, kesannya boleh jadi sangat besar. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah keruh ni? Jawapannya ada pada satu idea yang power. Prinsip pemisahan. Inilah alat yang akan kita guna untuk cari balik kejelasan tu. Dan apakah alat utama kita tu? Penapisan. Konsep dia simple je sebenarnya. Ia adalah satu proses untuk kita asingkan benda yang kita tak nak daripada benda yang kita nak dengan guna satu penghalang. Proses ni boleh kita pecahkan kepada 3 langkah mudah. Senang je. Pertama, kita ada input yang tercemar, macam air keruh tadi tu. Kedua, input ni akan lalu penghalang berliang atau senang cerita, penapis. Dan ketiga, kita akan dapat output yang dah ditulenkan atau air yang jernih. Simple. Penapis, output. 3 langkah aja. Nampak macam senang kan? Tapi, kat sinilah ceritanya jadi menarik. Cuba fikir sekejap. Macam mana kalau prinsip ni sebenarnya bukan pasal air je? Okey, sekarang kita akan bawa konsep ni ke satu tahap yang baru. Jom kita masuk ke bahagian seterusnya. Menapis dunia kita. Kita akan beralih daripada mendapan fizikal kepada isyarat maklumat. Cuba tengok ni. Perbandingan ni memang jelas gila. Sebelah kiri, kita tapis air untuk buang kotoran fizikal. Sebelah kanan pula, kita tapis maklumat, kita buang maklumat salah, gangguan, semua bising-bising digital tu untuk dapatkan sesuatu yang sama pentingnya, iaitu kejelasan. Nampak tak? Prinsip sama, tapi aplikasi lain. Ada satu petikan menarik dari E.O. Wilson. Dia kata, kita lemas dalam maklumat tetapi dahagakan kebijaksanaan. Mendalam kan? Ayat ni betul-betul kena dengan zaman kita sekarang. Kita ada terlalu banyak input tercemar dan kita memang perlukan penapis mental untuk survive. Dan sebenarnya kan, kita semua ni dah pakar menapis pun. Tak percaya? Folder spam dalam email anda tu? Itu penapis. Butang mute atau unfollow kat media sosial, itu pun penapis. Bila anda pilih nak baca satu berita dan abaikan yang lain, itu pun satu bentuk penapisan. Setiap hari kita buat benda ni. Jadi apa hasilnya bila kita buat semua ni? Apa ganjaran dia? Jom kita masuk ke bahagian terakhir untuk tengok apa yang kita akan dapat bila kita menapis dengan betul, iaitu kuasa kejelasan. Hasilnya sangat simple tapi sangat powerful. Bila ada kejelasan, keyakinan akan muncul. Betul tak? Bila anda tahu apa yang anda nak buat, langkah anda pun jadi lebih yakin, lebih mantap. Dan inilah transformasinya. Sebelum dan selepas, kita berubah daripada rasa keruh dan keliru kepada jelas dan fokus. Daripada rasa terbeban dan hanya bertindak balas kepada jadi lebih tegas dan proaktif. Jauh beza kan? Okey, dan ini mungkin idea yang paling penting dalam perbincangan kita hari ini. Dengar baik-baik ya. Menapis ni, ia bukan sekadar tentang buang benda negatif. Tapi ia lebih kepada memilih secara aktif untuk fokus pada apa yang positif. Ia bukan tentang menyekat, tapi tentang menjemput masuk perkara yang betul-betul penting untuk kita. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba renung sekejap. Apakah penapis paling penting yang anda guna setiap hari? Apa alat yang bantu anda cari isyarat yang jelas di tengah-tengah kebisingan hidup? Cuba fikirkan.